Fibroid 12 cm mengecil dengan rawatan HIFU. Seorang wanita berumur 35 tahun datang berjumpa saya. Dia tidak mengalami haid yang banyak. Dia tidak mengalami sakit yang teruk. Dia juga tidak mengalami kekejangan yang kuat. Cuma satu aduan, perutnya semakin membesar. Apabila saya membuat ultrasound, saya menemui satu fibroid hampir sebesar sebiji grapefruit atau limau gedang. Ini bukan fibroid kecil. Ini ialah fibroid subserous besar di bahagian depan rahim, lebih kurang 12 cm. MRI mengesahkannya. Ramai orang fikir fibroid mesti menyebabkan gejala yang teruk. Tidak semestinya. Ada fibroid yang membesar secara senyap dan apabila dikesan, saiznya sudah sangat besar. Jadi kami bincangkan pilihan rawatan. Biasanya untuk fibroid sebesar ini, saya berhati-hati dengan rawatan HIFU, terutamanya pada wanita yang masih belum hamil. Kerana fibroid besar mengambil masa untuk mengecil. Kadang-kadang masa yang agak lama. Tetapi pesakit ini jelas. Dia sudah berkahwin 5 tahun dan tidak merancang kehamilan. Jadi dia memilih HIFU. Rawatan ini bukan mudah. Fibroid ini mempunyai echogenicity bercampuran. Ini menjadikan rawatan HIFU lebih mencabar. Tidak semua fibroid memberi tindak balas yang sama. Tetapi selepas rawatan, MRI menunjukkan sesuatu yang baik. Ablasi yang baik. Ini bermaksud kita telah merosakkan cukup tisu fibroid untuk memulakan proses pengecilan. Tetapi di sini perkara yang ramai pesakit tidak faham. HIFU tidak mengecilkan fibroid dalam masa 1 minggu. Cerita sebenarnya datang kemudian. Sebelum HIFU, isi padu fibroid ialah 1213. Sejurus selepas HIFU lebih kurang 900 cm3. Menjelang Oktober 2024, 854. Menjelang April 2025, 723. Menjelang Mac 2026, 541. Fikirkan sejenak. Fibroid ini tidak hilang dalam satu malam. Ia terus mengecil. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Rahimnya yang dahulu bersaiz kira-kira 18 minggu menjadi 14 minggu dan pada Mac 2026, saiz fibroid kira-kira 8 x 8 x 8 cm. Apakah pengajarannya? Tidak semua fibroid besar memerlukan pembedahan segera. Pada pesakit yang sesuai, HIFU berkesan, perlahan, berterusan dan selamat. Pesakit ini bersabar. Fibroid terus mengecil dan ia sangat gembira. Jika anda mempunyai fibroid dan ingin mengetahui pilihan rawatan anda, layari melakafertility.com dan berbual dengan Ask Dr. Selva.